Kat sini ada makan tengah hari, tapi ni Zul beli makan sarapan. Ada lagi kuih. Apa dalam? Adik, apa kat dalam tu? Ubi ke dalam ni? Pisang, ubi? Kosong. Ha? Kosong. Apa? Pulut. Macam kat kita. Kita ada inti ikan. Inti kelapa. Ada inti? Ada. Isinya? Kita ada. Pulut saja. Kuih sama harga. Harganya kuih 1,000 satu. Ada 1,000 25 sen. Ada 5 ke 4 bang? 5 ke 4? 5. 1,000 satu pieces. Ini gila bang. RM3.50. Berapa ribu? 6,000. Nasi 6,000. Hai, tanya dia aku. Hai, bagi tahu hari. 21,000. Nasi 3. 25. Air, kopi, susu 10,000. 10,000 tu RM2.50. Lepas tu nasi tu Zul beli awal sikit lah sebab makan panas-panas. Nanti kita keluar makan lagi. Zul book satu malam lagi 17 hari bulan. Lepas tu dia, satu malam tu Zul minta bilik lain lah yang rendah, lantai 2 ataupun tingkat 2. Lepas tu murah je hotel kat sini. Kalau yang satu bilik single 3 katil single tu harganya 300,000. Kalau nak sarapan pagi tambah 100,000 lagi, jadi 400,000. Murah lah. 100,000 tu RM25 je. 100,000 25 RM.